Untuk menjawab soalan kau, perasaan aku sayang kat Rosi. Fasa sini separuh daripada kehidupan saya, Sas. Saya kehilangan orang yang saya sayang daripada sini. Saya jumpa orang yang saya sayang daripada sini. Tak boleh cara dia. Kita tak tahu terbang dia kena masuk. Biasa. Saya juga sihat jadi kita. Dia kata rahsiakan ni. So sekarang ni kita dah menunjukkan 8.43. So hari kedua aktiviti 1 kita. So right now korang boleh tengok dah tengok pasal kemah untuk tidur malam ni. Jadi kita tak nak ada kes kehilangan barang yang dicuri. Sepanjang semua dalam meeting tata tertib, ya. Okey, insya-Allah. So saya ada sepatah dua kata. Okey. Yang berminat nak kerjasama dengan saya, walaupun saya dah ketar lutut dekat depan ni. Okey, saya dah bagi tahu ini adalah LDK, lagu kita bersama, betul? Saya nak tanya, kalau saya bagi arahan atau TTF lain bagi arahan, adakah patut kita bergerak sambil buka mulut? Arahan saya kurang jelas ke? Saya tanya, arahan saya kurang jelas ke? Jelas. Jadi kenapa ada lagi yang buat? Ni ke namanya fesi kalau cepat goyak? Jadi kau fikir orang tak memang nak cari salah je ke apa? Okey, bangun. Dalam keadaan yang senyap. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, sekarang kita berada dekat event Jesus Convent. So, stay tune untuk kita punya video TOT. Let's go! Diorang kena jaga belon. Dan diorang kena jawab soalan. Joget-joget sikit, Nas. Kita dekat sekolah SMK Tinggi Melaka. Hari ni kita buat TOT. So, all the best guys. Fesi-fesi Melaka High School buat yang terbaik. Kita dah habis tadi and boleh rap. Yang depan ni dia hanya bisik dan poster, betul tak? Kami sekarang berada di MSS Melaka High School. Pada pagi ini kami telah selesai melakukan aktiviti ice breaking. Tapi saya tua, saya pasti awak semua boleh buat. Okay, so kita dah sama-sama dari awal. InsyaAllah. Untuk menjawab soalan kau, perasaan aku sayang kat Rosi. Aku rasa aku memang takkan rasa perasaan ni dekat mana-mana. Aku mula tersayang lah. Bila sayang ni nak tinggal dia sedih kan.